Neil Fabin Di Mara, dilahirkan pada 14 Februari 1988 di Rosario, Argentina, ialah seorang pemain bola sepak profesional Argentina yang sangat berbakat. Dikenali terutamanya sebagai pemain sayap atau pemain tengah menyerang. Beliau diraikan kerana kemahiran menggeliciknya yang mempesonakan, kebolehan hantaran dan hantaran lintang yang luar biasa, disi yang tajam, dan persembahan penting dalam perlawanan besar. Di Mara terkenal dengan kepelbagaiannya dan keupayaan untuk memecah benting pertahanan dengan kaki kirinya. Beliau kini bermain untuk Benfica dalam Primera Liga. Di Mara memulakan kejayaan profesionalnya dengan Rosario Central di Argentina sebelum berpindah ke Eropah bersama Benfica pada tahun 2007. Persembahannya yang mengagumkan di Portugal dengan cepat menarik perhatian kelab-kelab besar, membawanya menyertai Real Madrid pada tahun 2010. Di Real Madrid, beliau menjadi komponen penting pasukan, dikenali kerana lariannya yang tidak mengenal penat dan permainan kreatifnya. Pencapaian utama bersama Real Madrid termasuk 1 gelaran Liga Juara-Juara UEFA, pemain penting dalam final 2014. 1 gelaran La Liga. 2 Copa del Rey, 1 Piala Super UEFA, 1 Supercopa de Espa. Selepas meninggalkan Real Madrid, Di Mara mempunyai tempoh singkat di Manchester United sebelum berpindah ke Paris Saint-Germain, PSG, pada tahun 2015. Di PSG, beliau menjadi figura utama, memenangi pelbagai gelaran domestik dan secara konsisten memberikan assist dan gol. 5 gelaran Liga 1. 5 Coupes de France, 4 Coupes de la Liga, 4 Trophées de Champions. Beliau kemudian berpindah ke Juventus di Serie A sebelum kembali ke Benfica untuk penggal keduanya. Di peringkat antarabangsa, Di Mara adalah figura legenda untuk pasukan kebangsaan Argentina, dikenali kerana menjaringkan gol penting dalam final-final utama. Beliau telah menjadi sebahagian penting daripada kejayaan Argentina baru-baru ini. Pemenang Copa Amerika 2021, menjaringkan gol kemenangan dalam final. Pemenang Piala Dunia FIFA 2022, menjaringkan gol dalam final. Pemenang Finalissima 2022, menjaringkan gol dalam final. Legasi Neil Di Mara ditentukan oleh kaki kiri ajaibnya, keupayaannya untuk beraksi di bawah tekanan di pentas terbesar, dan sumbangan pentingnya kepada kemenangan paling signifikan kedua-dua kelab dan negaranya, mengukuhkan tempatnya sebagai salah seorang pemain bola sepak Argentina yang paling berpengaruh generasinya.